Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to our K&K channel. Okay, pagi ni sebenarnya Kalish ada kelas apa Kalish? Public speaking class. Lepas tu ada grading untuk ninjutsu, dia punya martial arts. So pagi memang pack. Tapi hari ni juga Kak Nana, Riz dengan Riaz akan pergi mengerjakan umrah, insyaAllah. So diorang akan pergi, diorang akan kat airport dalam tengah hari macam tu. Diorang kat airport dalam tengah hari macam tu sebab flight dia petang. So kita bekerja-kerja masa hari ni. Tengok insyaAllah kalau sempat kita akan pergi ke airport juga hantar diorang. Tak tahulah sempat ke tak, tengok dulu keadaan macam mana. Dengan kelas yang back to back ni kan, kali Sabtu Ahad memang dia busy. So nak cakap apa Kalish? Dan insyaAllah Kak Nana, Abah Riz, Riaz pergi umrah. Okey lah, kita tengok kejap lagi macam mana. Nanti saja je buat video ni. Tengok video sempat ke tak sempat bekerja ke airport. Konsep dia ni, konten tiba-tiba je pagi ni, tiba-tiba macam alamak, sempat ke tak sempat dah pergi airport, sempat ke tak sempat pergi airport lah. So macam okey lah, kita buat je konten ni. Tengok dia punya tajuk konten ni adalah sempat ke tidak kita orang pergi ke airport ni. So kalau sempat, sempat lah Kalau tak sempat tu kita punya konten maknanya tak sempat pergi ke airport. Okay, stay tune. Nanti kita tengok lah sempat ke tak sempat Okay, bye. A few moments later. Kita makan dulu sebelum kali grading. Kita makan, bon appetit. Setelah pergi, adakah anak abang? Abang kat sana. Sekejap lagi abang ada grading. Abang dah pergi dah. Abang dah ready dah. Kalish dah start grading. All the best Kalish. Kemarin lagi papa dia. You know what? Bisa kita tengok kakak cara. You don't need to watch me. Look at my salad. With the shirt and chicken. You know chicken?
Pass, alhamdulillah Kalish pass. Yellow belt. Kita ada apa, diorang ada seremoni nanti. Sekarang kita tak tahulah sempat ke tak pergi ke airport. Wah, dah laju ke depan dah. Oh, tak sabar ni. Mana Kalish? Kita dah sampai. Sekarang tengah cari, diorang tengah makan tu. Tengah cari tempat diorang kat mana untuk kita berkumpul. Sampai sempat. Alhamdulillah sempat. Rias. Haji. Tengah berhari-hari gitu. Kumpul tenaga ke? Dia tadi dah siapa macam mata dah. Dia dah tadi. Pasal apa je tu dia blur dah. Blur. Ha, nanti baby. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi pandai. Dah botak. wabarakatuh. Tada, Assalamualaikum. Oh, lo. Lama sempat juga, ya sempat. Beg kuning. Oi. Tanya kali. Dapat 70. Dekat makan nanti. Kalau dia makan, jangan lupa. Dekat makan boleh Jumpa nanti baby dia. Benar lah. Alhamdulillah, dia dapat pahala banyak. Alhamdulillah. Dapat pahala banyak. Mensucikan badan sikit. Haji. Oh, Haji. So, sekarang kita dah sampai ke airport. Sekarang kita nak teman dia, Kak Nana dan Abang Yis pergi ke aeroplan. Tapi cuma kita tak masuk je lah. Yelah. Nanti insyaAllah one day kita pun join juga, okey? Kita pergi juga tak one day, okey? Ha, Kalish dah pergi dah. I want to go again. You want to go again? Kalish pergi masa bayi-bayi Kalish bayi-bayi Rias. Ya ke? Setahun. Nana pakai baju ihram Kalish untuk Rias. Oh. Turun-temurun. Sekecil tu. Tu ada seronok dia Papa. Ini air penada tau. Semua hantar. Diorang hantar. Dah masuk dah tu. Tengah beratur. Kau anak kat depan sana. Ajanya anak kita seorang ni. Kenapa? Ada suruh jaga. Suruh jaga ni, hand carry ni. Satu lagi. Ni pun hand carry juga. Tengok si kecil tu. Sama besar dengan luggage dah. Ya, sama besar dengan luggage. Sit down at dalam. Oh, tu senang kan? Alah. Best tak pergi school. Oh, macam itulah. Adik. Rishai, sekarang dah sekolah. Baik macam tu. Terima kasih. Sitalah. Nak Andy. Dah minum susu dah tu? Okey, kita. Apa ni ada Lego sempat diorang. Layanlah Lego tu dulu, okey? Sudah budak main Lego. Sudah pasal Lego. Sementara tunggu ni. Yang kita lalui di petang ini, alhamdulillah, adalah perjalanan yang sebenarnya Allah SWT begitu berbangga dengan kita hamba-hambanya. Jawab tuan-tuan, sesungguhnya hamba-hambaku ini semuanya mereka datang kepadaku, ke rumahku, kerana mereka inginkan syurgaku, kerana mereka ingin sebanyak butiran pasir ataupun titisan hujan, ataupun dia datang bawa dosa sebanyak bumi sampai ke langit.
faghfir lahu wa peduli. Ini kata Allah. Dan ini juga tuan-tuan yang disebut Rasulullah, mauludun jadidah, perjalanan kelahiran baru. Tidur dah Haji. Banyak tidur Haji. Dia dah tawaf KLIA. Dia dah tahu. Okay, lah. Betul juga Dia pasport dekat Rana. Kena scan dulu kan. Nah, nangis. Tak adalah saya nak cakap saya nak doa semoga saya nanti kita dapat pergi sama-sama. Amin. Salam adik. Sekarang tak tahu lah macam mana nak berhenti cengeng. Tak tahu lah, tak pandai lah. Mana ni? Tadi cerita. Oh, lihat tidur enaknya. Bangun-bangun dah sampai Mekah. Dia orang turun.